Apakah itu kuarza dan kenapa ia menjadi nadi kepada jam kita? Hai peminat kejuruteraan, pernahkah anda tertanya-tanya bagaimana objek sekecil jam tangan boleh menjadi begitu tepat sekali? Jawapannya terletak pada satu bahan yang mungkin anda sudah kenal, tetapi keajaibannya terletak pada sifat-sifatnya yang paling mendalam. Dari jam loceng di sisi katil anda hinggalah ke pemasa di telefon bimbit anda, majoriti besar peranti yang mengukur masa pada hari ini bergantung kepada satu kristal kuarza kecil. Tetapi apakah itu kuarza dan mengapa ia begitu istimewa sehingga memainkan peranan utama dalam ketepatan sesebuah jam? Pada asasnya, kuarza ialah mineral yang terdiri daripada silikon dioksida atau SiO2. Ia adalah salah satu mineral yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Ditemui dalam pelbagai bentuk dan saiz, daripada pasir pantai hinggalah kristal jernih yang cantik. Keindahan kuarza bukan sahaja terletak pada rupanya, tetapi juga pada satu sifat elektromekanikal yang menarik, dikenali sebagai kesan piezoelektrik, yang menjadikannya sangat sesuai untuk pengukuran masa yang tepat. Tetapi, apakah sebenarnya kesan piezoelektrik ini dan bagaimana ia membolehkan seketul batu semula jadi mengukur masa? Bayangkan begini, apabila anda mengenakan tekanan mekanikal pada kristal kuarza, ia akan menghasilkan cas elektrik yang kecil. Dan sebaliknya juga berlaku, di mana jika anda mengenakan voltan elektrik padanya, kristal itu akan berubah bentuk atau berputar. Keupayaan ini untuk menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik dan sebaliknya, inilah yang kita panggil sebagai kesan piezoelektrik. Kesan ini telah ditemui oleh adik-beradik Pierre dan Jack Curie pada tahun 1880. Dan inilah rahsia di sebalik banyak peranti moden termasuk jam kita. Perkara paling penting ialah apabila seketul kristal kuarza dipotong dan digilap dengan cara yang sangat khusus dan dimasukkan ke dalam litar elektronik, ia mula bergetar pada frekuensi yang sangat tepat dan stabil apabila menerima arus elektrik. Ia seolah-olah seperti bandul kecil atau metronom, tetapi dengan keteraturan yang tiada tandingan, bergetar berjuta-juta kali sesaat. Frekuensi ini sangat tetap sehingga ia menjadi asas yang sempurna untuk mengukur selang masa. Litar elektronik yang mengiringinya pula direka untuk mengira getaran-getaran ini dan pada setiap bilangan ayunan yang telah ditetapkan, ia menghantar satu denyutan kepada motor jam, menggerakkan jarum jam atau memaparkan masa secara digital. Ia adalah satu kitaran berterusan di mana tenaga elektrik ditukar kepada getaran mekanikal dan getaran itu dikira dengan ketepatan yang menakjubkan. Dan mengapa kuarza dan bukannya bahan lain dipilih untuk tugas yang begitu halus ini? Dan apakah kelebihan besar yang ditawarkannya berbanding unsur-unsur lain? Jawapannya terletak pada kestabilannya. Kuarza mempunyai frekuensi resonans semula jadi yang sangat tahan terhadap perubahan. Maksudnya kadar getarannya tidak berubah. Dengan sedikit perubahan suhu atau tekanan, ia tetap stabil. Dan ini sangat penting untuk mengekalkan ketepatan sepanjang masa. Selain itu, kuarza agak banyak dan oleh itu kos untuk melombong serta memprosesnya adalah rendah. Menjadikan teknologi jam kuarza mampu dimiliki oleh semua orang. Sebelum kuarza, jam mekanikal merupakan hasil semi yang rumit. Tetapi ia bergantung kepada pegas, roda gigi dan mekanisme pelepas yang terdedah kepada geseran, suhu serta graviti itu sendiri menjadikan jam tersebut mahal dan kurang tepat. Pengenalan kuarza telah mendemokrasikan pengukuran masa berketepatan tinggi. Tetapi bagaimana pula dengan silikon? Apakah kaitan unsur ini dengan kuarza dan juga dengan cara jam tangan kita berfungsi? Seperti yang saya sudah terangkan, kuarza itu secara kimia adalah silikon dioksida. Ini bermakna unsur silikon adalah komponen asas dalam kristal kuarza. Namun, kaitan silikon dengan jam tangan lebih daripada sekadar menjadi asas kepada kuarza. Silikon tulen adalah asas kepada elektronik moden. Ia adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan transistor dan microchip yang merupakan otak digital bagi hampir semua peranti. Dalam jam kuarza moden, kristal kuarza menghasilkan frekuensi. Tetapi litar bersepadu yang berasaskan silikon menguatkan getaran ini, mengira denyutan dan menukarkannya kepada paparan digital atau kepada gerakan jarum jam. Maksudnya, kuarza adalah penguasa masa.
Dan silikon dalam bentuk semikonduktornya adalah jurutera elektronik yang menterjemah dan menguruskan ketepatan ini. Penemuan jam kuarza pada tahun 1960-an menandakan apa yang dikenali sebagai revolusi kuarza. Inovasi ini telah mengubah industri pembuatan jam, menjadikan jam mekanikal yang dahulunya merupakan piawaian emas bagi ketepatan sebagai barangan mewah atau koleksi. Jam kuarza adalah dan masih lagi lebih tepat, lebih tahan lama dan jauh lebih murah untuk dihasilkan secara besar-besaran. Teknologi kuarza tidak terhad hanya kepada jam tangan dan jam dinding sahaja. Kestabilan dan ketepatannya terbukti sangat bernilai dalam pelbagai aplikasi lain, seperti dalam komputer untuk menyelaras proses dalaman mereka. Dalam peralatan telekomunikasi untuk memastikan kejelasan isyarat, dan juga dalam peralatan saintifik dan navigasi yang memerlukan pengukuran masa yang sangat tepat. Oleh itu, lain kali anda melihat jam digital atau jam analog, ingatlah bahawa di sebalik muka jam atau paparan itu mungkin terdapat sebutir kristal kuarza yang kecil dan sederhana. Dengan sabar bergetar berjuta-juta kali sesaat, menentukan rentak hari anda dengan ketepatan yang dimungkinkan oleh kejuruteraan dan sains dengan kerjasama sifat semula jadi. Ini adalah bukti bagaimana sifat sesuatu bahan digabungkan dengan kebijaksanaan manusia boleh memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jika anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tinggalkan tanda suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan seperti ini di platform ini dan agar nama anda diingati dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu tentang kursus-kursus yang kami cadangkan di saluran ini, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video. Untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang dan membangunkan pelbagai kemahiran yang apabila digabungkan dengan pengalaman hidup, memang hebat. Dan adakah anda sudah tahu tentang kepentingan kuarza dalam jam tangan? Dan apakah fungsi kuarza dalam jam tangan? Tinggalkan komen di bawah kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini, terdapat 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk mengembangkan pengetahuan anda dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.